Kalau kita cerita dulu-dulu kan, Korea Selatan ni langsung tak ada satu pun brand global. Tapi kalau kita tengok balik hari ni, produk daripada negara dia literally ada dekat kebanyakan rumah. Cuba korang tengok balik, mungkin TV korang brand Korea, ataupun korang punya kereta, skincare ke, ataupun pun yang korang tengok video ni, mesti ada brand Korea. Lepas Korea War tahun 1953, negara dia memang totally hancur lah. Kalau lah diorang ni nak bangkit balik ekonomi, diorang tahu satu benda ni, kalau setakat nak harap pasaran dalam negara je, memang takkan cukup. So kerajaan pun ambil keputusan gila. Kerajaan push habis-habisan industri tempatan untuk produce barang yang bukan target untuk jual dalam negara, tapi untuk ekspor keluar. Tahun 60-an, kerajaan dia offer macam-macam insentif yang best dekat company-company yang boleh buat ekspor. Contohnya, kerajaan akan bagi cukai rendah, buat loan senang, tanah untuk kilang dapat diskaun dan macam-macam lagi. Ikutkan Samsung dengan Hyundai waktu tu pun bukan siapa-siapa lagi. Tapi bila mana kerajaan pun dah push, orang pun mulalah buat TV, buat kapal, buat kereta. Yang mana semua produk-produk ni memang target dia untuk ekspor. Pendek cerita, strategi ni memang berhasil gila lah. Dari tahun 1960 sampai ke tahun 2000, ekspor Korea dah naik lebih 400 kali ganda. Kalau kita fikir balik kan, daripada sebuah negara pertanian yang miskin, hari ni diorang dah jadi powerhouse pada industri dan teknologi. Untuk tahun 2023, ekspor contribute 44% daripada GDP Korea. Tapi of course, strategi ni juga cipta pressure lah. Satu, sebab ekonomi ni jadi terlalu bergantung pada market luar. Yang keduanya, sebab rakyat pula kena kejar productivity non-stop. But still, strategi ekspor ni lah yang literally mengubah nasib Korea daripada nothing jadi something.